Assalamualaikum guys. So ada follow tak F1 punya trading ideas dekat dalam TikTok ni? Kan? Kalau ada follow, sebenarnya trading ideas tu F1 ada analisis siap-siap semua Ada analisis dari segi TA dia, ada analisis dari segi FA dia kan. Counter tu besar ke, kecil ke, PE dia tinggi ke, rendah ke, semua dah dianalisis lah sebelum trading ideas tu F1 bagi pada klien-klien F1 kan. Trading ideas ni FI cuma boleh bagi sekali lagi kepada klien-klien FI di Kenanga. Pasal apa? Pasal FI kan reminder kat Kenanga kan. So kat sini ada dua lagi, iaitu saham Kenergy kan. Masa kita bagi tu 23 bulan, harga saham tu sekitar 70 sen. Tu dah naik dah ke 78 sen sehari 2 yang lepas kan. Bawah ni pula saham CBHB pada kita bagi pada harga 28.29 sen, sekarang harga dia dah 48 sen, dekat 100% dia akan naikkan tuan-tuan puan. Jadi cerita dia kalau saham tu dia trending up kan, so tak ada apa-apa nak risaukan lah. Pasal apa? Sebab eventually dia akan naik dan naik lagi kan. Samalah saham Kenergy ni dan CBHB, mungkin lagi sebulan daripada hari ini kan, mungkin harganya lebih tinggi pada apa yang saya bagi dalam dalam TikTok ni atau dalam YouTube ni kan. Tapi sebenarnya tuan-tuan puan, yang jadi masalah dia seorang trader kan, full time trader kan. Masalah ni ialah untuk pilih saham lah, nak scan saham mana yang bagus kan. Pasal dia bukan hanya gunakan technical kan, dia juga menggunakan fundamental lah. Nak kena faham jalan cerita dia kan. Tengok banyak benda nak tengok. Tengok ada director buyback ke, ada news pasal saham tu ke kan. Nak tengok ada DBT ke, direct business transaction ke kan. Nak tengok saham tu dari segi financial dia kan, PE dia rendah ke tinggi. Nak tengok dari segi shareholding dia besar ke kecil kan. Nak tengok masih ada majority shareholder pegang saham tu ke tidak kan. Banyak benda lah sebelum kita buat keputusan untuk bagi satu-satu trading ideas tu kan. So kalau anda jadi full time trader kan, atau anda jadi trader, atau anda jadi investor kan, FA sarankan jemputlah datang ke seminar saham From Zero to Hero yang FA jalankan sebagai langkah permulaan dia. Sebab kalau anda main masuk je dalam bursa Malaysia kan, main bedal kan, tak ada ilmu, susah. Sebab probability anda rugi tu tinggi kan, sebab anda silap pilih counter kan. Itu yang paling utama dia. Lepas tu anda lah silap pilih counter. Lepas tu bila counter tu saham tu jatuh kan, kita tak cut loss. Itu pun kesilapan besar sebagai seorang trader lah. Lain lah kalau kita seorang investor yang beli saham tu, tak kisah dia jatuh ke naik, tapi kita simpan long term. Itu cerita lain. Apa-apa pun follow FY kan. Kalau suka share video ni kan. Dan kalau nak belajar lebih lanjut, jemputlah datang seminar FY jalankan. Alright, itu saja. Assalamualaikum. Bye bye.